Inilah Abu Shabab, pengkhianat kepada bangsa dan negara. Okey, inilah dia. Yang dia sanggup jadi tali barut Israel di Gaza terhadap saudara dia sendiri. Israel's government is accused of arming an ISIS-affiliated gang in Gaza to bolster opposition to Hamas. Take the aid that is coming to Gaza and sell it again in the black market. Lots of our drivers have been stopped by his gang. If the driver tries to escape, they shoot at his tires or at him, or they beat him. Yasir Abu Shabab, seorang rakyat Gaza yang agak misteri. Tapi sebenarnya sejarah Mamat ni panjang lah dekat Gaza. Siapakah Yah? Aku panggil Yah lah, senang sikit lah. Dia ni seorang pemuda Gaza, umur 32 tahun. Tahun 2015, dia pernah kena tangkap oleh pihak Hamas, kes seludup dadah dan kecurian. Kalau tak salah lah, dia dijatuhkan hukuman penjara 25 tahun. Tapi Oktober 2023, Yah berjaya larikan diri lepas Israel letukkan area penjara tu. Yah ni dia merupakan ketua salah satu pasukan milisya tempatan dekat Gaza sana. Sebab dekat sana selain daripada Al-Qassam, Seraya Al-Quds dan lain-lain, wujud juga kumpulan atau pasukan yang ditubuhkan oleh rakyat sendiri. Politik antara Malaysia ni lagi pening baik. Ada yang tim Hamas, ada yang tim Israel, ada yang tentang kedua-duanya, Hamas dan Israel. Dia lebih ikut pada ketua kumpulan, pembawakan atau ideologi masing-masing tau. Lepas Yah tuang keluar daripada penjara, dia tubuhkan satu geng baru yang dikenali sebagai Popular Forces atau anti-terror. Aku pun tak tahu lah pasal apa dalam banyak-banyak nama dia pilih Popular. Dah macam kedai buku. Katanya kumpulan ni muncul dekat selatan Gaza, Rafah kalau tak salah lah. Kumpulan Malaysia ni maksud dia kumpulan bersenjata tau. Kalau kumpulan tak bersenjata tu nasyid, tu tak apa lagi. Dan jangan keliru lah dengan kumpulan yang terlibat dalam pembunuhan Soleh Al-Jafarawi tu. Yang tu katanya suspek daripada Dukmush family. Dukmush ni pula dah lama dah wujud. Mereka ni macam Malaysia keluarga. Berbalik kepada Popular Forces, ada banyak gila lah dakwaan-dakwaan yang kumpulan ni mungkin dibayar oleh Israel. Dibayar, diberi senjata dan juga diberi privilege-privilege tertentu yang rakyat Gaza yang lain tu takkan dapat lah. Contohnya mereka boleh berjalan dekat area jajahan tanpa diganggu oleh IDF, tanpa diganggu oleh IOF. Padahal kalau rakyat Gaza yang lain jalan, memang kena tiaw lah. Siap ada satu artikel tu cakap mereka diberi rokok. Sampai ke rokok Israel sponsor asap hitam oh. Tapi Yah dia pernah nafikan lah hubungan dia dengan Israel. Masalahnya pihak Israel sendiri pernah sebut tentang isu ni. Mereka macam mengaku yang band setan keluarkan arahan untuk distribute senjata-senjata dekat semua geng-geng dalam Gaza. Kan Israel pernah cakap yang mereka akan perangi Hamas, tak kira guna apa cara sekalipun. So ni taktik yang lama mereka guna sejak dulu, hasut orang dalam. Sebab satu-satu empire tu memang akan tumbang lah kalau orang dalam belot. Tengok lah seteguh-teguh Turki Osmania pun tumbang disebabkan orang dalam. Bila mereka upah orang Gaza sendiri jadi tali barut, maka apa sekalipun yang jadi, orang tak boleh nak tuduh Israel langgar ceasefire tau. Sebab memang bukan mereka yang buat lah, orang Gaza sendiri yang buat. Dikatakan kumpulan Popular Forces ni lah yang sekat dan curi kebanyakan bantuan yang sampai melalui jalan darat. Mereka tahan semua lori dekat checkpoint tertentu, geledah. Ada juga orang kata ada hari tu mereka mencapai 100 lori yang mereka tahan. 100 lori. Tak ke banyak bantuan yang boleh kat mereka. Driver mana yang melawan, yang nak lari akan dikasari lah, dibelasah
Malah ada juga kes driver lori bantuan tu kena tembak mati. You might have only just seen him in the news, but we've known about Abu Shabab for a long time. Lots of our drivers have been stopped by his gang. If the driver tries to escape, they shoot at his tires or at him, or they beat him. He once took 100 trucks in a single day. All our drivers have encountered him. So apa mereka buat dengan barang-barang bantuan tu? Mereka curi, lepas tu mereka bawa balik, jual dekat black market dengan harga yang tinggi gila-gila punya. Harga tu memang tak logik lah dengan pendapatan semasa rakyat Gaza. Ada artikel aku baca, tepung 25 kilo pernah cecah $400. Weh, memang pakat tak mampu lah. Aku pun tak mampu kalau macam tu pergi lah. Weh, kejam tu. Benda free kot. Barangan bantuan luar nama pun. Duit derma orang, dana orang tak sampai dekat rakyat Gaza sebabkan mereka Yasir Abu Shabab ni. Lagi satu, mereka boleh tengok rakyat Gaza kelaparan. Tahap kelaparan dekat Gaza tu memang dah teruk tau. Budak-budak, warga emah, ibu mengandung. Aku fikir-fikir balik secara automatik geng ni mereka terlibat dalam propaganda Israel lah. Sebab Israel tahu bantuan tu dicuri oleh budak-budak upahan dia. Dia tinggal nak tahu atas kepala Hamas. Dia tuduh Hamas yang sekat, Hamas yang curi. Habis semua media kena kencing, basah dahi. Masuk dengan NPC yang sokong mereka tu. Tapi sejak ceasefire baru-baru ni, mereka kata Hamas memang tengah busy lah. Buru budak-budak Malaysia yang ada buat salah. Sejak wartawan Soleh Al-Jafarawi tu syahid ditembak oleh geng-geng kecil ni, iaitu kumpulan Dokmush. Lepas tu timbullah satu berita gembira untuk rakyat-rakyat Gaza lah. Ada beberapa orang dah yang dah kena tangkap. Lepas tu mereka dihukum tembak di khalayak ramai. Ada video. Tapi takkan aku nak share video tu kan. Kalau aku share pun mungkin aku blur kau-kau lah. Sebab video ni kalau sampai dekat tangan pok-pok Yahud tu, memang mereka kalih cerita lah. Memang Hamas ni kejam gila lah. Padahal kisah dalam dia tu daripada mereka juga lah. Pasal apa depan khalayak ramai? Sebab nak tunjuk dekat semua, ni lah akibat kalau orang jadi tali barut. Orang ramai yang tengok hukuman tu, mereka bersorok takbir lepas masing-masing dah kena tembak. Sebab ramai lah yang geram dengan pok-pok ni. Adalah belot, curi makanan, orang Gaza lapang sampai mati. Jadi budak Israel yang bom sampai Gaza rapat. Fikir rakyat Gaza kena berjalan kaki kot, dah tak ada kenderaan lah. Ada sikit-sikit lah lori pun abang nak bawa barang. Tapi mereka ni siap naik bagi. Aku tak tahulah bagi ke tak bagi ke. Tapi kereta askar dengan sap okok, senyum-senyum, ronda dalam Gaza. So tu lah serba sikit pasal Yasir Abu Shabab ni. Tengok next video kalau aku dapat cari info pasal Dokmush family. Nanti kita lepak lagi. Gerak lu.